caught in the crossfire. Was caught in the Okey, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, 17 bulan. Saya baru je habis membuat LSD, iaitu long slow distance half marathon, 21.84 km hari ini, dalam pace 7.15, pace 7.19, dalam masa 2 jam 40 minit. Okey. Ini pace yang baguslah untuk latihan LSD, long slow distance. Okey. Sebab latihan untuk LSD ni tak boleh laju lah. Okey. Tak boleh laju sebab dia melatih pelari untuk daya tahan. Ya. So saya punya heart rate average dalam 133. So quite good. Okay. Oh my god. Ini kali kedua lah half marathon saya. Sangat-sangat mencabar guys. Okay. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Selamat beristirahat.